Terima kasih kerana bersama kami. Ikuti laporan berita yang membawakan sorotan program dan inisiatif terkini Jabatan Kerja Raya Sabah. Mesyuarat Kaki Tangan JKR Kota Marudu Bilangan 2. Program Kolaborasi Strategik Kerja Raya Malaysia tahun 2026. Kunjungan hormat UPPM N37 Karanaan. Taklimat pelaksanaan Building Information Modeling BIM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 24 Julai lepas, Jurutera Daerah Kota Marudu Insinyur Teknologis Geospatial Muhammad Fauzi Zikiri telah mempengerusikan mesyuarat kaki tangan JKR Kota Marudu Bilangan 2 yang dihadiri oleh seluruh warga kerja JKR Kota Marudu. Dalam mesyuarat tersebut, Jurutera Daerah bersama-sama warga kerja mengalu-alukan kehadiran dua pelatih industri yang akan menjalani latihan industri di JKR Kota Marudu, iaitu Hadli Hans Haudi, pelajar ijazah sarjana muda Kejuruteraan Awam Universiti Tun Hussein On Malaysia, dan Sakinah Kanduga, pelajar ijazah sarjana muda Antropologi dan Sosiologi Universiti Malaysia Sarawak. Kementerian Kerja Raya dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Sabah telah menganjurkan program kolaborasi strategik Kerja Raya Malaysia tahun 2026 dari 19 hingga 21 Julai 2026 yang dirasmikan oleh Menteri Kerja Raya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Majlis tersebut menjadi platform untuk mengeratkan hubungan strategik serta memperkukuh kerjasama antara Kementerian Kerja Raya, JKR Malaysia, JKR Sarawak, JKR Sabah dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dalam memperkasakan pembangunan sektor pembinaan negara. Bertemakan Game Changer Pembinaan memperkasa pendigitalan dalam ekosistem pembinaan pintar yang bertujuan untuk membincangkan isu utama serta hala tuju pembangunan infrastruktur negara. Program ini turut menyaksikan sesi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara KKR dengan JKR Sabah dan JKR Sarawak bagi penggunaan premis kerajaan negeri untuk penumbuhan makmal MyBIM Malaysia serta sesi menandatangani deklarasi data aset jalan DDJ. Pada hari kedua, sesi eksekutif talk dilaksanakan dengan memfokuskan kepada amalan terbaik projek mega nasional seperti ECRL, cabaran fasa kritikal lebuh raya Pan Borneo di Sabah, serta kepentingan integrasi digital dalam penyelenggaraan aset demi keselamatan rakyat sebelum meneruskan lawatan ke projek pembinaan lebuh raya Pan Borneo Pakej Kerja 11 yang merangkumi jajaran dari Rampayan Laut ke Sarang. Pada hari ketiga, lawatan diteruskan ke Makmal Kerja Raya Malaysia MKRM Sabah bagi meninjau kemudahan makmal yang telah dinaik taraf serta projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Pakej Kerja 05 yang melibatkan kerja-kerja menaik taraf jalan dari Dongongon ke simpang jalan Papar Spur. Program itu melabuhkan tiranya dengan sesi rumusan dan pemeteraian resolusi yang disampaikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya yang berbahagia Datuk Seri Azman Ibrahim serta disaksikan oleh Menteri Kerja Raya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. JKR Ranau telah menerima kunjungan hormat siri ke-6 Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat N37 Karanaan yang diketuai oleh PPM Haji Suhani bin Manjun 17 Julai lepas. Jurutera Daerah JKR Ranau Alvona Alayas Farhana Jami mempengerusikan mesyuarat itu yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan kerjasama antara jabatan di daerah Ranau di samping membincangkan tentang isu-isu berkaitan pembangunan infrastruktur serta keperluan masyarakat di kawasan Dun Karanaan khususnya. Terdahulu, taklimat pelaksanaan Building Information Modeling BIM telah diadakan di Makmal BIM Ibu Pejabat JKR Sabah bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman warga jabatan mengenai konsep kepentingan serta keperluan pelaksanaan BIM dalam projek pembangunan. Taklimat telah disampaikan oleh Insinyur Teknologis Muhammad Faiz bin Syafiai, Jurutera Awam Kanan Unit BIM, Cawangan Perancangan Aset Bersepadu JKR Malaysia. Program ini memberi pendedahan kepada peserta mengenai proses pelaksanaan BIM
dokumen utama seperti BPEP, serta peranan setiap pihak dalam memastikan pelaksanaan BIM dilaksanakan secara sistematik dan berkesan. Sekian, terus dapatkan pelbagai informasi terkini melalui media sosial JKR Sabah. Saya Juliana Binti Binting. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.